Simon Day. Thank you. How are you? मम्मी थी या मैं लोरी के पुराने साई हैं. So hi guys, welcome back to the channel. Kita dah masuk channel. Cuaca panas ya. Jangan pergi ke baju saya. Cuaca panas. So kita ada resipi baru yang itu ialah kubis bunga goreng. Jom kita tengok bahan-bahan dia apa. Okay guys, kita akan letakkan satu sudu masala babas kari ikan dengan ayam mix. Lepas tu cili powder sedikit, setengah sudu lah. Sedang suruh makan. Lepas tu kunyit sedikit lah. Sedikit. And then lada hitam, satu sudu makan lah. Macam biasalah. Sikit lah. Hampir nak penuh satu sudu makan lah. Lepas tu kita akan letak serbuk jintan putih, satu sudu lah, makanlah. Dah habis dah pun. Lepas tu kita akan letak serbuk ketumbar babas lah, satu sudu lah, makan. Lepas tu kita akan letak serbuk rempah biryani babas lah, satu sudu makan jugalah. And then sedikit garam lah, secukup rasa lah. Okay. Kita akan kacau dia rata. So guys, saya lupa lagi satu, kita akan letak biji lemuju ya. Sedikit lah. Sedikit biji lemuju. Dan kita akan kacau sebelum kita akan masuk air lah. Kacau, ratakan garam. Tekstur dia kita tak nak cair sangat guys ya. Kita nak dia lekat dengan kubis bunga guys ya. So letak air sedikit lah guys. Air sedikit dululah guys. Sedikit lagi. Kacau bahan-bahan tu, kita boleh letak kubis bunga lah. Jangan potong besar sangat, jangan potong kecil sangat. Kalau besar dia akan mentah kat dalam lah. Kecil takut dia tak goreng lah.